Oi, baru kabur nak tukar hijab bahan lalu. Baru kabur nak tukar hijab bahan lalu warna pink. Tak jadi tukar. Tak jadi tukar. Oh, kacau ni. Oh, kapur besar lagi kapur. Nampak kapur. Woi. Habis dah meseng masuk ombak. Ikan makan atas. Letak sikit drag. Mungkin sang kapur. Kapur ke ikan apa? Strike yang pertama saya mau. Oh tu lah, mai kat batu. Lepas sikit lah. Batu tinggi. Boleh tak? Menggunakan scissor zero. Masuk jeruk. Scissor zero. Rekod tu. Ya. Alhamdulillah, betul dia. Ni agak lekat nak naik tadi. Bahan ada. Resipi serat yang pertama. Bahasa jeruk. Bahan dia ombok. Okey. Okey, alhamdulillah Pak Omu dak kumpar Lama dah main sport ni. Berapa tahun dah main ni? Alhamdulillah menggunakan Rock Scissor Zero. 5 kaki 1 4LB. Berat dia 43 gram saja. Okey, jom cari next strike. LSP. Gagal sikit. Dia pergi tas batu jap. Aman lagi lenum. Aman lagi lenum. Redok dia tekan batu lagi jap. Mari. Dia mari. Kat ni sebelah takir. Dia mari. Ada yang mari. Kena layan slow gitu lah. Kena mari sini juga. Kena duduk kat obi ada ni, obi ada. Cari sikit. Hilang ke? Tak. Petang itu petang. Wah, basuh. Lekat atas cabut tu. Ada dah ikan. Ikan dia kat tengah terik. Ikan ada dia tu. Ikan ada. Cabut dah tu. Dia ada. Wow. Ada ikan Ikan ada. Cabut apa? Apa ikan dah lucut dah, solid dah. Penting kena tegang lah. Sebab saat ni dok tembus. Tegang air duduk dalam mulut. Alhamdulillah rezeki strike yang kedua. Okey. Dia beza selong dengan kapur. Ada selong kita rasa gegar kepala tau. Aisyah, ni kapur. Kapur dia laju je, dia dok gegar kepala. Kalau selong kita rasa gegar gitu. Okey, dekat dah. Ini nak warna hijau hari ni. Tukar warna hijau tak bi? Tukar hijau. Nak terukkan gitu lah. Main talian tu. Nak turun, nak berani lah main. Jangan turun. Marah kena dah marah. Ni dah pakai lah turun. Dah. Boleh tahan saya hong, boleh tahan saya. Tet screen tak mau. Jap abang nak ketat dekat sikit. Dah lelak lama-lama. Okey ya. Boleh tahan saya. Jauh lagi. Tahu tak? Dekat ah. Boleh tahan saya. Dapat. Oh sini. Sini ngendor sikit. Tunggu kau nak ambil. Boleh. Sorry. Okey, beres. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kau mana kau bawah? Kau atas beres. Bi, masih banyak bi. Strike kau. Alhamdulillah. Bapak ikan kapur nu. Strike juga nu. Pakai popper. Pakai popper. Aduh, gacok dia. Dia nak main dalam ombak kau. Tu alhamdulillah. Ya, slow ke kapur? Kapur je. Kalau slow je gegar bagok ke? Ikan lain. Ikan dia. Tu strike juga tu. Kacau ni. Oh, kapur besar lagi kapur.
Apa kapur? Woi. Habis dah meseng masuk ombak. Oh, bakar kapur dia. Besar kapur. Kena batu. Jauhnya dari atas tepi. Hamba kena pergi tepi ni rasa jap. Hamba erek lu mai sini. Obi apa mau ye obi ah, obi tepi. Hamba ikut obi ni. Mana? Oi, kena batu tu. Sekejap. Kena batu dah. Jangan putus sudah. Okey, dia mari semula. Oh, sampai kasar. Main mana tu? Seberang rakit. Alhamdulillah, Fai. Dia nak warna upang lija ini. Kau naik dia. Hamba tak ingat nak pakai leng. Patut tak luar mana view ni. Alhamdulillah. Oh, sebaik beliau naik batu. Oh, rezeki yang ketiga. Aduh. Ikan yang ketiga. Oh, kasar bapak kapur. Oh, jadi sangat dia. Strike yang ketiga sekmo. Jom kita cari strike yang keempat pula. Lu. Jihik upang hamba tak ada tergelang lagi. Apa bahan lalu tu lah. Bahan tahai tu. Ai, berapa puluh ekor ikan dia ni. Racok je Amal, racok mah. Amal boleh dah turun kerja oh. Turun kerja. Gini air dulu. Alhamdulillah rezeki. Kalau gini dok main sutong mana hari ni main ikan je. Kat mana ni pantai seberang Takir? Benteng seberang Takir. Oh. Dah dekat batu ke? Ai. Tadi dekat dah sekali tadi. Putus dah sekali tadi. Hamba ketak dah riak ni. Faham? Faham dah, faham belakang ni. Strike juga tepi tu, Racok. Double strike. Macam duk tengok laut double strike ni. Molek batu. Gepuh ke ikan tu? Ikan kapur. Dah sampai dekat dah. Dekat dah. Oh, dia tarik semula. Okey, nampak ikan. Nampak pun lari juga. Gagoh ikan sini. Mainan tali 2LG ni lah. Mana ikan. Ikan masuk dalam batu tu. Jangan putus. Aduh, hai. Alhamdulillah je. Air beralung oh. Air bukan setakat beralung ni. Air macam musim monsun dah ni. Bekas dia dinung tau. Tak apa. Kena bagi bekas, kena bagi dinung. Oh, saat ni jatuh dah tergelang. Ambil lalu ke mana tak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mari main bawah ni. Yang lu kuat je main kat. No strike juga tu. Strike. Ui. Baru tukar apa? Setup Carolina strike lalu. Oh, besar lagi oh. Alhamdulillah rezeki. Ambil toh. Kasar dan banyak. Alhamdulillah rezeki sekmo. Jom cari next strike. Oh, strike. Oh, dah lekat. Dah lekat pula. Kejut. Upang sikit lagi nak naik. Dia faham. Oh, strike lalu. Oh, bisa ikan makan atas air. Ya kan? Kita main atas air sekali.
Kita cuba main atas air sekali. Oh tu dok lekat, ada ambil. Lepas semula ada ambil tapi dok lekat. Okey, kita cuba lepas main atas air. Bismillahirrahmanirrahim. Obi strike lagi sekmo. Obi strike lagi. Ada dok lagi, banyak dah. Tujuh ikan ke Cik Askrin. Cik Askrin banyak dah beli ikan tau. Okey, oi, dekat. Dok lekat. Tengok, nak cabut upang dia makan. Hamba nak pakai jihik tadi kot. 1.8 tadi. Mudah strike. Pak jihik 0.8 tak jauh kan. Teras sekali. Ni jihik 0.8. Mana ni Pak? Ni beten sebulan takir. Beten sebulan takir. Ombak-ombak kuat pun banyak buk rubik tau. Buk banyak rubik tau. Dia ombak gini banyak ikan Buk rubik. Tengok gewang bawah. Boleh. Kejap lagi. Oh, okay, strike. Alhamdulillah strike. Oh, strike lah. Okay, saya tunjuk gewang sekali ikan boleh? Strike lagi. Tolonglah, jangan putus. Ejah biar naik. Orang nak tengok upang ni. Kalau putus nak tengok upang mana? Jangan putus. Oh, boleh tahan saiz. Saiz boleh tahan tengok. Oh, galak makan. Oh, ini ikan frenzy hari ni. Ramai lagi duk kejar. Berekor-ekor duk kejar tu. Nampak ikan dalam air. Bukan seekor, banyak ikan. Ikan kuku tak ada, kuku tak terang air. Nakak gua ni ikan, sekejap. Masuk celah batu dah, sekejap. Masuk celah batu dah. Tunggu ombak. Kemah pakmu. Alhamdulillah. Terima kasih Ahmad Dani. Ahmad Dani lama tak turun dengan Ahmad Dani. Dani tak turun ke Dani? Sekejap. Ikan. Oh, ikan naik atas batu turun mula. Oh, jauh mula ikan. Sekejap. Mula dekat sikit. Oh, tak boleh. Tunggu ombak lagi sikit. Okey, ombak mari dah. Ombak tolong ikan. Masuk celah batu pulak dah. Ketak sikit dekat. Alhamdulillah. Oh, tanpa menggunakan sauk. Masuk celah batu setara. Oh, ikan yang kelima, ikan yang kena. Yang kena dah masa. Gemah weh. Ni baru ya kapur. Oh, padu lah. Jom cari next strike. Dia nak warna hijau. Tadi bah hijau kat ni? Hijau. Mana? Cik Sking. Mana Cik Sking mari dah, Marilah. Main kapur lah pula jadi dah main telur. Pak Mu bertani turun tak? Petani tak turun. Tengah hari ni baru duduk sana main. Naik motor je jalan dengan Ganu Ajing. Okey, Amin mari Mi. Ikan tengok jadi Mi. Tengok air. Dia berombok lah sikit. Kacau. Obi strike banyak tu. Cik Sking mari dah, Mari dah. Main depan ni muara. Sini jatuh bahang. Nak penuh bekas Dok muat bekas guys. Kena beli bekas besar pula ambil rasa. Oh, dok muat tau. Kena beli bekas besar pula rasa. Alhamdulillah rezeki. Ambil kalau boleh nak penuh bekas hari ni. Tu. Kakak tu tinggi. Beg nombor berapa? Tali kenapa? Tali tak ada ni. Tali ni kena mari ambil dengan Amber. Jumpa Amber. Tak pula dah. Dia masuk celah batu.
Ikan yang ke-7. Ikan yang ke-7. Tengok berapa tu. Awak putu. Putu. Ya kalau lari belah kiri tak apa, pergi belah kanan je. Oh. Bukan putu, loko. Loko. Tapi tali berasa kena batuk ni. Baik pakai tali fluorocarbon. Tapi boleh pakai lagi, Tali boleh pakai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cari pasar ni, boleh pakai lah putih. Bahagian malaikat nak jimat masa tu 9 dah. Bah, tali saya berapa? Tali 2 LB. Hari ni ikan memang cukup ramah. Sekali lepas, sekali makan. Cuma atas rezeki kita boleh naik ke tak boleh naik. Siapa yang belum follow Pak Mu, boleh follow Pak Mu dulu. Nanti Pak Mu share lagi banyak live dekat macam-macam spot. Tik cara nak ngai. Oi, strike lagi. Strike lagi, derah lah lepo. Strike lagi. Derah lepo. Strike lagi Cik Mo. Tahi mata gua ni lokoh je. Abang rasa mata kekeng tu macam tadi. Tadi mata kekeng tadi. Oh, dok kekeng pun. Oh, lokoh layang tu. Sekali lagi. Ketak derat sikit. Derat ketak sikit. Gitu. Kita nak ketak derat tadi takut. Okey, bahan pulak dah. Bahan pulak dah sama. Kita ketak derat sikit kali ni. Takut lokoh pulak. Pakai rope scissor 0 Seronoknya kas ambil. Alhamdulillah. Sekali lepas sekali ambil. Okey. Ikan ada fight Oh, lari tepi. Dia lari ke tepi pula. Oh. Mana ikan? Ikan ni wahai kiri kanan. Tuan nampak ikan? Nampak dah ikan. Ekor bercabang guys. Ikan apa ke? Ikan apakah itu? Ekor bercabang. Mana ni? Mana dah ikan? Ya, ikan duduk celah batu dah. Ikan duduk. Apa panas lah aku cakap. Oh, bateri GoPro tadi. Oh, kasut tanda ni oh. Pula SP siapa hilang? Tinggal jihik je. Weh, kasut tanda. Rakan pakai apa? Pakai iPhone. Pakai iPhone. Tanda pun ganah kat sini. Okey, you nak SP warna hijau ini, jadi kita pakai warna hijau lah siapa balik. Siapa nak habis lah SP warna hijau ni. Biasa hang suka pakai warna gold ni, gold glitter ni, tapi sebab hari ni ikan nak warna hijau, jadi pakai warna hijau je lah. Dia pakai warna hijau je ni. Jihik ni mata kain ni pendek, kecil, jadi kita potong sikit. Okay, potong sikit, tak ada bekas. Kita potong ambil pendek je. Sebab jihik ni pendek. Kalau kita buat SP panjang, mata kain pendek, ikan payah lekat. Dia akan makan ekor SP tu. Ni kalau main popper dengan bulu pun jadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Dekat dah.
Balik boleh timbang lagi bekas air. Dapat tali kasut. Pakai benang nak apa lagi? Wah, besar kapur. Bapak kapur. Akak sikit nak tengok ni. Wah, besar kapur. Wah, bapak kapur. Hamba nak tukar hijab mula. Pakai warna pink tak Bahan? Nak hijab agak rasa. Oi, baru kapur nak tukar hijab Bahan lalu. Baru kapur nak tukar hijab Bahan lalu warna pink. Tak jadi tukar. Tak jadi tukar. Alhamdulillah. Kita ketak sikit dekat. Oh, layang. Layang lu. Dia ada di mari mula. Nak naik guana ni, Tak mau mari. Oh, dia pergi masuk dalam. Ah, sudah dah dia masuk dalam. Ikan masuk dalam. Strike yang ke-10. Salah oh. Yang ke-10. Biasa strike 3 ekor, 4 ekor. Oh, baru boleh hari ni 2 digit hari ni. Kuantiti ikan 2 digit. Baru kabur nak balik layang-layang dulu. Jangan kasar. Sebaik orang komen yang kasar. Kita baru nak kasar ni. Tahu ada situ. Sekejap, hamba nak pergi ujung. Sebab dekat dengan batu tu. Ya, kita kena pergi depan tu. Kalau beting jangan buat kendor. Kalau kendor memang lokoh. Oh, nampak dah ikan kita nampak dah. Ikan nampak dah. Ya, jangan kendor Pastikan kesetmu kalau nak boleh ikan jangan kendor. Akak tinggi ke biar ketak sokmo. Kalau kendor ikan mudah lucu. Nak ikut mana ni? Batu tinggi saja. This is Terengganu guys. Boleh. Boleh saya. Alhamdulillah. Oi, butuh. Allah. Sayang go butuh. Baru nak ulusau. Yakin enggak? Aduh, yakin enggak? Tali apa? Tali bulu rasa. Ada lagi? Dah nak ambil upang. Orang nak sauk kita tak ambuh. Oh, strike buluk tu. Sekejap hamba nak ambil upang tu. Upang dengan jihit. Konten tu Pak Muh. Itulah. Ni hot es krim. Ni hot es krim. Kalau nampak ada selor tu tahun lalu dah hot es krim. Aduh. Alhamdulillah. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah mulai 10. Cik Skeng di Meko tapi ada selor. Tutup sikit selor tu. Tutup sikit biar nampak kapur je. Hobi ni hobi tu. Hobi 3 ekor. 2 ekor. Ini hobi. Oh, ambil gambar. Total belaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 capur 10, 19 ekor belaka. Ni hot es krim. Oh, kerik kabur Cik Skeng. Kerik kabur. Aduh. Dua mu ada es krim. Diorang yang bersorang je boleh tanda. Cik Skeng seorang je boleh selor. Okey, kita buat. Pakai Aji ke orang pakai set Aji? Cik Skeng pakai Carolina. Carolina. Okey, saya alhamdulillah rezeki hari ni rezeki hari ni kita mai dekat Beteng Seberang Takir. Ini dia rezeki. Oh ni hok Pak Musrak ni 10 ekor. Tanda